Aku betul-betul tak puas hati dengan Anis dengan Sarah ni masuk dalam rumah aku. Pasal dia pergi mengadu apa benda dengan kelompok gila ni. Yang dia pakai ada satu geng, satu grup ni, NGO ni apa benda ni. Geng-geng scammer ni. Yang dekat hospital dia bercerita kau tu. Aku ni nak bercerita dengan kelompok tu. Aku takkan cerita apa-apanya. Aku sendiri pun tak faham. Aku sendiri pun tak kenal dengan kumpulan tu. Sampai aku ni dipaksa oleh tuanku Sultan Pahang ni untuk bercerita. Apa benda berlaku sebenarnya. Sebenarnya benda ni senang je, cerita dia. Yang sehari ni dia buat santau kepada Sultan Pahang. Dia nak kaya apa benda, dia nak kena curi barang-barang dalam rumah tu. Itu punca dia. Benda ni polis kena siasat benda ni. Yang Pak Usok dia buat santau pada Sultan Pahang ni apa benda. Sebab duk apa benda pejabat Pedas ni duk halau dia orang ni terlibat dengan aktiviti dadah gitu. Pasal getah kerak tu yang kata tembok ayah aku kena tembok dengan polis Pedas. Polis Pedas tu ada kutip getah dekat lancang tu. Pasal kata rumah aku kena umpik pintu masuk. Ayah aku balik segera tak ada jual getah tu. Aku pergi letak dekat dalam kebun ayah aku dulu. Balik pergi selesai kes polis dulu. Daripada sini bawa pergi ke sana. Bukan polis bantuan tu tak tahu benda tu. Jangan cerita pelik-pelik kau tahu. Pasal dia nak kena curi, dia nak kena ambil barang-barang dalam rumah aku dengan Ustaz Amir apa benda. Kelompok gila dia ni. Dia main santau Sultan Pahang. Ni aku berani cakap kau tahu. Sebab Tok Bomoh tu ada aku dengar sendiri dia bercakap dengan orang tua tu. Pasal sehari ni nak menguasai kedai runcit, nak menguasai kereta motor ni. Dia nak kena jual barang-barang dalam rumah aku. Sebab dia nak ngisap dadah, anak dia tak makan. Bini tu tak makan, punya pasal. Dia nak kena curi. Yang rusuk dia nak kena curi peralatan obat kebun ni. Meracun nebang ni apa benda ni. Yang aku dengan ayah aku pergi minta bantuan dengan Pama apa benda, dapatkan alat bantuan ni, pertanian ni. Chainsaw, mesin rumput, tiba-tiba hilang, kena curi dengan Pak Usok kena jual. Dia ngisap dadah punya pasal. Nak Pama ni apa benda, Pama dengan Rizda ni minta mari siasat benda ni. Ayah saya dengan saya ada mengadu benda ni. Benda ni tak selesai macam tu.